Apa maksud Nabi SAW, aku tak boleh buat penetapan harga sebab takut nanti akhirat akan ada orang yang minta hak kewangan. Sebab semua benda ni kalau dihalang untuk akses, kemudian diberikan secara eksklusif kepada mana-mana individu untuk menjualnya, harga pun akan melambung. Beri kepada Datuk Seri ABC, nak beli dengan dia. Supply tu dah narrow. Sebab dia je boleh jual, orang lain tak boleh. Tanah tu banyak, tapi tak boleh akses sebab kerajaan tak bagi. Maka bila dijual, berapa pun dia jual, kita terpaksa beli. Satu tingkat atas semua, kos pembinaan, build up kos pada zaman tu, dah RM30,000 je. Tapi dia jual RM1,000. Buang riba tadi, mari Islamik buat murabah, tak apa. Bank beli dengan pemaju RM100,000, kita beli dengan bank dengan harga RM600,000. Walaupun kita kata benda tu hukumnya halal sebab murabah, bukan lagi riba, tapi masalahnya adalah dia berpunca dari dasar kerajaan yang kapitalis bekerja untuk kapitalis, sedangkan rakyat yang bayar gaji dia, tapi polisi kerajaan semua yang menguntungkan kapitalis. Dijajah oleh sistem riba, oleh kapitalis. Macam mana nak keluar? Step yang paling penting kita kena hukum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wattabi'ina bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Terima kasih kepada Ustaz Zul selaku moderator kepada kelas kita dan semua sahabat-sahabat seperjuangan dan juga sahabat-sahabat peserta khusus kewangan yang saya hormati bagi saya kasih sekalian. Jadi malam ni sebagai satu kelas memangkin kepada topik riba yang kita sudah bincangkan sejak 6 hari lepas modul riba kita. Jadi insya-Allah saya rasa kalau kita ikuti dan fahami setiap yang kita bincangkan, dan saya yakin sahabat-sahabat boleh bezakan antara mana riba dan mana yang bukan riba. Okay. Jadi malam ni saya akan landing kita punya perbincangan, iaitu selepas kita memahami hukum, dalil dan seumpamanya. Jadi malam ni insya-Allah kita landing kepada satu topik hikmah, realiti, dan macam mana dengan kefahaman ini kita boleh mengelakkan daripada kita terjebak dengan masalah keuangan dan masalah ekonomi yang sebenarnya dikuasai oleh riba pada hari ini. Yang sebenarnya dikuasai oleh riba pada hari ini. Jadi, umumnya saya rasa dah faham apa itu riba, dalil riba, tapi saya yakin masih ramai yang masih belum hadap macam mana riba mencengkam ekonomi kita, dan macam mana sebenarnya kalau kita faham perkara ini, bukan setakat kita faham hukum, tapi kita faham juga maqasid. Dan daripada faham maqasid itu, dengan apa yang kita faham itu, kita boleh selesaikan masalah kita daripada cengkaman-cengkaman ini. Baik, itu sebagai intro awal kepada topik kita pada malam ini. Okey. Jadi sebelum kita pergi kepada topik tadi, saya nak bagi satu intro dulu. Macam mana harga tu dibentuk ataupun element of the pricing dalam sesuatu barangan. Okey, jadi kita akan nampak nanti macam mana sebenarnya kapitalis mencengkam kita dengan instrumen yang ada sehingga kita terjebak dalam ikatan ataupun bebanan keuangan yang hari ini orang sebutkan sebagai kos sara hidup. Okey, orang sebutkan sebagai kos sara hidup. Okey, jadi saya akan bagi dulu 1, 2, 3 intro. Selepas 1, 2, 3 intro ni, kita akan bincang bab riba tadi, maqasid, kemudian kita akan pergi kepada punca masalah dan juga dia punya solusi dia. Solusi sama ada solusi itu dalam bentuk solusi keseluruhan ataupun solusi kita peribadi untuk elakkan daripada masalah-masalah ini. Okey. Yang pertamanya ialah kita kena faham apa yang membentuk harga. Okey, macam mana rumah boleh jadi harga sampai 700,000. Okey, macam mana barang boleh jadi harga sampai 100,000. Okey, macam mana kereta boleh jadi harga sampai katakan contohnya Proton sampai 70,000. Okey, macam mana katakan beras harganya RM30 satu kampit. Okey. Sebenarnya setiap harga ni ditentukan oleh rule of demand and supply. Okey, ditentukan oleh rule and demand and supply. Sebab tu kita kena ingat bahawa harga bukan ditentukan oleh pembeli dan harga bukan ditentukan oleh penjual. Kalau harga ditentukan oleh pembeli, nescaya rumah harganya RM1 saja. Kalau ditentukan oleh pembeli. Kalau rumah ditentukan oleh pemaju atau penjual, mesti rumah tak ada yang kurang 1 juta. Tapi sebenarnya bukan pemaju, bukan pembeli,
tetapi ditentukan oleh rule of demand and supply. Ditentukan oleh rule and demand and supply. Jadi rule demand and supply maknanya permintaan dengan tawaran, dia akan menentukan final berapa harga. Okey, itu dia punya kunci dia. Rule of demand and supply ni merupakan satu perkara semula jadi yang Allah jadikan sebagai sistem alam. Contohnya matahari keluar sebelah timur, tenggelam sebelah barat. Okey, itu kita panggil ilmu alam. Siapa yang tentukan rule ini? Jawabnya ialah Allah. Allah Ta'ala tentukan rule dalam jasad kita, macam kita terangkan dalam mukadimah itu, Allah sebagai Tuhan Rabbul. Okey, jantung kita pump darah, buah pinggang kita berfungsi untuk nak jadi penapis sebagai contoh. Proses-proses ini siapa yang tentukan? Jawabnya Allah yang tentukan. Ini bukan doktor yang buat. Okey, bukan doktor yang buat. Doktor kerjanya memahami perkara semula jadi ini. Dengan memahami perkara semula jadi, maka dia ikut rule tadi. Maka akhirnya jadilah seorang doktor yang boleh ubati, boleh luruskan balik yang belok sebagai contoh. Maka itu kerja doktor. Tapi doktor sendiri tak boleh lari daripada rule yang Allah telah tetapkan untuk jasad kita. Sama juga kita ambil contoh yang lain sebelum kita landing kepada poin kita tadi. Seperti contoh macam yang ringan timbul, yang berat tenggelam. Maka air akan duduk kat bawah, minyak akan duduk dekat atas sebagai contoh. Okey. Yang kecil masuk yang dalam yang besar. Maka daripada rule tadi, maka timbullah isu sekerunya macam-macam. Okey. Semua benda tu siapa yang tetap? Jawabnya Allah yang tetap. Rule tadi. Rule tadi menjadi aturan hidup. Menjadi aturan hidup. Ilmu itu namanya ilmu fizik. Orang yang concern ilmu ini namanya ahli fizik ataupun pakar fizik. Tapi ahli fizik bukan dia yang tetapkan yang tenggelam, yang berat tenggelam, yang ringan timbul, yang kecil masuk dalam yang besar tak boleh masuk dalam yang kecil. Ini bukan ahli fizik yang buat. Ini semua rule yang Allah Subhanahu Wa Taala yang buat. Maka setiap ahli fizik memahami rule semula jadi ini, sistem alam ini, maka dengan memahami sistem itu, maka dia ikut rule tadi, maka namanya ahli fizik yang mencipta alat dan seumpamanya. Okey, kita cuba faham dulu hukum alam ini. Sama juga dalam ilmu ekonomi. Dalam ilmu ekonomi, siapa yang menentukan harga? Jawabnya ialah rule of demand and supply. Jawabnya rule of demand and supply. Maka ekonomis kerjanya adalah memahami rule ini. Macam ahli fizik memahami rule of fizik sebagai contoh ataupun hukum fizik. Okey. Jadi orang ekonomi dia akan follow benda ni sebagaimana doktor follow sistem badan kita, memahami sistem badan kita, maka dari situ dia ikut, dia follow dan dia boleh betulkan mana yang silap. Sama juga dalam ilmu ekonomi, antaranya ialah rule yang Allah Taala buat yang menjadi sistem alam dia, yang menjadi hukum alam dia, ialah yang menentukan harga bukan pembeli, bukan penjual, tetapi yang menentukan harga adalah rule of demand and supply. Okey, nanti anda akan cerita dulu mukadimah ni, nanti anda akan faham macam mana riba merosakkan harga. Okey, riba merosakkan harga, seterusnya menjajah ekonomi kita. Okey, baik. Maka Allah jadikan alam ini ada rule masing-masing. Ada yang berkait dengan ilmu alam yang kita sebutkan matahari, tumbuh-tumbuhan, pokok, bumi dan seumpamanya. Ada yang berkait dengan rule of badan kita yang kita namakan sebagai ilmu medik dan seumpamanya. Ada rule yang berkait dengan macam kita kata tadi hukum fizik sebagai contoh, dan yang kita nak fokus ialah hukum alam yang berkait dengan ekonomi. Okay, jadi sebab itu Nabi SAW pernah sebut, macam saya pernah terangkan sebelum ni, bila harga mahal para sahabat pergi jumpa dengan Rasulullah SAW, maka para sahabat minta supaya Rasulullah menetapkan harga. Lalu dalam kisah ni Rasulullah berkatakan, sahabat pergi, kalau sambil nas hadis, qala nas ya Rasulullah qala sa'ru fasa'ir lana. Hadis ni hadis yang sahih, riwayat daripada Anas bin Malik.
daripada Daqiqul Ain, antaranya apa nama, kalau ikut kepada takhrijnya daripada Abu Daud, juga riwayat Imam Tirmizi, Ibnu Majah, Imam Ahmad dan lain-lain, dan status hadis ini adalah hadis yang sahih. Jadi lafaz hadis ini ialah qala an-nas ya Rasulullah wa la sa'ru fasa'ir lana. Lalu orang ramai berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, harga naik. Fasa'ir lana, maka buat penetapan harga, letakkan harga siling. Lalu Rasulullah menjawab, innallaha huwal musa'ir, yang meletakkan harga ni adalah Allah. Mana aku tak boleh, walaupun sebagai pemimpin negara, walaupun sebagai pemimpin agama, aku tak boleh buat penetapan harga, kerana Allah yang buat penetapan harga. Allah lah yang menetapkan harga. Al-Qabid, ialah Allah yang cabut rezeki. Cabut rezeki maknanya, dalam bahasa mudahnya, kalau barang tu Allah tak nak jadikan mahal, maka Allah cabut sumber dia. Menjadikan barang tu kurang, maka permintaan tinggi, harga akan naik. Contohnya, beras. Beras bila Allah Ta'ala jadikan musim tu panas, padi tak boleh hidup, dan banyak padi yang tanam mati, beras akan naik harga. Al-Basit, dialah juga Tuhan yang menghampakan rezeki. Ar-Raziq, dan dialah juga Tuhan yang memberikan rezeki. Maknanya harganya ditentukan oleh semula jadi rule of demand and supply. Nabi menambah lagi, okey, ni fokus kita. Wa inni la arju an alqiyallaha wa laysa ahadun minkum yutalibuni bimadlamatin fi damin wala mali. Aku mengharapkan bahawa apabila aku berjumpa dengan Allah Ta'ala nanti, tidak ada seorang pun di kalangan kamu yang meminta keadilan berkenaan dengan kezaliman yang berkait dengan harta dan darah. Okey, cuba kita tengok hadis ni dan kisah ni. Sebab benda ni kita kena faham dulu rule-rule ini. Nanti kita akan nampak tentang masalah riba dan macam mana riba mencengkam ekonomi kita sehingga dia menjadi masalah kepada kita punya bebanan ekonomi ataupun kos sara hidup. Bila kita faham yang ni, insya-Allah kita pandai nak elakkan daripada bebanan ini. Sebab benda ni untuk motivasi kita. Sebenarnya anda dah lama faham benda ni, yang akhirnya alhamdulillah, ciluk sana, ciluk sini, ciluk sana, ciluk sini, saya rasa dah agak lama dah. Saya ada rumah, saya ada kereta, dan saya adalah benda-benda ni semua. Dan alhamdulillah semua benda ni saya tidak berhutang dengan bank, dan boleh katakan hari ini aset-aset yang saya miliki ini adalah orang kata cash, ataupun yang tak terlibat dengan hutang, dan harga yang saya beli pun tidak semahal harga yang dibeli oleh orang lain. Okey. Sebenarnya benda ni dia ada kunci-kunci yang insya-Allah saya cuba share pada malam ni untuk kita faham riba, masalah riba, dan kemudian dia mengekang ekonomi kita dan akhirnya menjadi kos sara hidup. Tapi sebelum pergi kepada level riba tu, kita pergi kepada level asas dulu, yang mana level inilah yang sebenarnya menjadikan riba tu subuh dalam negara kita. Okey. Jadi yang pertamanya ialah berkenaan dengan harga dulu. Kita ambil berkenaan dengan harga tu. Jadi dalam konteks ni, kalau kita faham, bila mana barang tu banyak, permintaan sedikit, maka dia akan turun harga. Okay. Bila barang tu sedikit, permintaan tinggi, maka dia akan naik harga. Ada barang yang menjadi keperluan semua orang. Kalau tak ada boleh mati, contohnya air. Yang menjadi keperluan semua orang, contohnya oksigen. Yang menjadi keperluan semua orang, antaranya tanah. Semua benda ini adalah keperluan asasi. Okey, adalah keperluan asasi. Jadi semakin tinggi keperluan, level of demand tadi, maka semakin tinggi dia punya demand tu sendiri. Maka kalau supply tu sedikit, harganya akan melambung, dan orang akan buat apa sahaja untuk dapatkan barang tersebut, akan bayar berapa harga sekalipun untuk dapatkan barang tersebut. Maka sebab itu, perkara-perkara yang menjadi asasi manusia, Allah Subhanahu Wa Taala menjadikannya banyak, tidak dicipta oleh sesiapa, dan juga Allah Taala mengharamkan monopoli ke atas barang ini. Okey, ini rule yang Allah Taala telah tetapkan. Baik. Apa maksud Nabi SAW, aku tak boleh buat penetapan harga sebab takut nanti akhirat akan ada orang yang minta hak keuangan. Kamu dulu dunia zalimi aku, hari ni aku tuntut. Itu yang Nabi kata, aku berharap di hari akhirat nanti tak ada orang minta ganti balik kos ganti rugi,
akibat daripada kita punya polisi menetapkan harga. Okey. Cuba faham yang ni dulu. Dulu saya pernah silap. Tok guru saya yang utama dulu bukan kitab. Tok guru saya yang utama dulu adalah nelayan di jeti Cendering, Terengganu. Okey, di jeti Cendering, Terengganu. Jadi waktu tu saya kata ikan naik harga sebab minyak naik harga. Betul tak? Bila minyak naik harga, ikan naik harga. Okey, kita pun sifil. Minyak naik harga, ikan naik harga sebab nelayan pergi ke laut gunakan minyak. Okey. Dulu saya cakap itu. Akhirnya ada jaga tok peraih ikan. Di jeti Cendering, dia kata ustaz silap, bukan ustaz. Ikan naik bukan sebab minyak mahal. Ikan naik sebab ikan tak ada. Ikan naik harga sebab ikan tak ada. Okay. Cuba itu faham tu. Nanti itu akan faham kenapa rumah harga sampai 700,000. Kenapa kereta sampai let's say 80,000, 100,000. Maknanya untuk rumah ni separuh gaji kita habis untuk rumah. 1/3 gaji kita ataupun 1/4, 1/5 gaji kita habis untuk kereta. Okey, nanti kita akan faham. Okey. Jadi orang sebut sebab apa harga ikan waktu tu naik harga? Sebab gini Sebab gini. Sebab dia orang pergi ke laut, ikan tak ada. Tak banyak macam biasa. Bila tak banyak macam biasa, menyebabkan, katakan contohnya, sambil contoh mudah, di jeti ada 100 orang peraih ikan. Satu peraih ikan menjual ikan kepada katakan 10,000 orang. Okay? Kita cuba faham rule tadi. Maka 10,000 orang kali katakan let's say 1 orang, mana let's say letak dalam 1 juta lah, 1 juta orang perlukan ikan. Okey, itu demand. Jadi peraih ni dia bergantung kepada nelayan yang pergi cari ikan dekat laut. Bila nelayan bawa ikan ke jeti, siapa yang tentukan harga? Yang tentukan harga bukan peraih, yang tentukan harga bukan nelayan. Dan bukan nelayan. Sebab apa? Sebab dia based on rule of demand supply. Okey, ikan ni bila permintaan tinggi, barang banyak, harganya pair. Bila ikan banyak, permintaan rendah, harganya akan jatuh. Bila ikan tak ada, permintaan tinggi, harganya akan melambung. Okey. Itu dia punya rule of demand and supply. Baik. Contoh tadi saya ambil sebagai contoh. Nelayan pergi ke laut, ikan tak ada. Boleh katakan 50 ekor. Sampai ke jeti, ada 100 orang untuk peraih yang nak ikan. Dia dah ada customer tau. Jadi bila ikan naik ke darat, katakan harga biasa letak RM10 sekilo. RM10 sekilo. Bila ramai tok peraih, hari tu nelayan, ikan tak banyak, dia kata, okey, hari ni nak jual RM20 sekilo. Nak ambil tamu sudah. Laku tak? Laku. Sebab apa laku? Sebab ada 100 orang, sedangkan ikan ada 50 ekor dia. Okey, jadi habis ikan, harga RM20 sekilo. Biasanya ikan ni ada 100 bakul, untuk 100 tok peraih, harganya mungkin RM10. Okay, Jadi bila ikan tu ada 50 bakul, tok peraih ada 100 orang, maka harganya daripada RM10 dah naik jadi RM20 sebakul. Ni ada contoh mudah untuk kita faham. Tapi bila minyak naik, Allah Ta'ala jadikan ikan tak ada. Tok peraih pergi ke laut, ikan tak ada. Bila ikan tak ada, mungkin boleh orang naik hanya 10 bakul je. Okay, 10 bakul. Sedangkan nelayan ada sedangkan tok peraih ada 100. Jadi 10 bakul ni semua pakat berebut. Semua pakat berebut. Bila pakat berebut, mungkin ikan naik harga pada hari itu sehingga mungkin daripada RM10 naik RM50. Sebab ikan tak ada. Nak ambil tamu sudah RM50 sebakul. Jadi tok peraih berebut, dia orang beli juga walaupun RM50 sebakul, ikan dekat market jadi mahal. Okey. Itu menyebabkan ikan mahal. Tok peraih ni kalau boleh, dia nak beli harga mungkin RM5 je sebakul. Nelayan ni kalau ikut dia nak jual mungkin RM1,000 sebakul. Tapi kalau dia jual RM1,000 sebakul, tok peraih tak beli. Okey. Kalau tok peraih, dia nak beli dengan harga mungkin RM5 sebakul, bukan RM10 sebakul, sebagai contoh, menyebabkan nelayan tak nak pergi. Tak nak pergi ke laut. Daripada jual RM5, bagi kau rasa pergi ke laut. Okey. Faham Katakan kos nelayan pergi ke laut, 1 bakul, kosnya mungkin RM5. Okey, upah awak-awak, minyak semua, mungkin kos RM5, jadi jual RM10, boleh untung RM5. Untuk sebakul. So, mana harga RM10 itu, dia panggil fair value. Harga biasa. Harga biasa. Bila ikan banyak,
bila ikan sedikit naik RM20, itu orang panggil harga mahal. Siapa yang buat? Bukan nelayan yang buat dan bukan tok peraih yang buat. Okay. Sambil contoh yang ketiga ialah bila ikan banyak. Tiba-tiba hari tu masuk pokok ikan sampai dapat mungkin 200 kilo. 200 bakul. 200 bakul tok peraih nak satu bakul je. Jadi satu bakul lagi dah lebih dah. Bila lebih, tengah hari mungkin dia orang jual RM20 sekilo. Okey, RM20 sekilo. Tengah hari sebab ikan masih banyak, mungkin dia orang turunkan harga sampai RM10 sekilo. Bila petang, masih ada baki banyak, mungkin dia orang turun sampai RM8 sekilo. Tapi bila dah masuk waktu malam, kalau biar sampai esok, ikan tu semua rosak. Maka malam tu mungkin dia orang lelang hanya RM3 sekilo. Kalau ikut kepada nelayan, mereka takkan turun sampai RM3. Kalau ikut tok peraih, daripada awal lagi, mungkin dia nak beli RM1 je sekilo. Tapi sebab apa? Harga tu tak match. Sebab rule of demand supply, nelayan nak macam ni, pembeli nak macam ni, ikan ada berapa banyak. Okey, berapa banyak ikan itu bukan nelayan tentukan, bukan tok peraih tentukan, ini yang Allah tentukan. Okey, ni saya nak terangkan rule of demand supply. Jadi sebab tu Nabi kata, biarkan Allah tentukan. Sebab dialah yang beri ikan dan dialah yang tarik ikan. Kalau Allah nak jadikan harga naik, dia tarik ikan, ikan tak ada, harga naik. Okey, kalau Allah nak murahkan harga ikan, maka dia banyakkan ikan, menyebabkan akhirnya ikan harga murah. Okey, cuba kita faham yang ni dulu. Okey, baik. Maknanya, bukan nelayan tentukan dan bukan tok peraih tentukan, tapi rule of demand supply yang terdiri daripada kehendak nelayan, kehendak pelanggan dan kehendak tok peraih. Tapi semua kehendak ini bergantung kepada berapa banyak barang yang ada. Okey, berapa banyak barang yang ada, itu yang Nabi kata Allah la al-qabid al-basit. Dialah Allah yang tukang beri, yang tukang tarik. Okey. Jadi daripada sini kita faham, contohnya ada ambil contoh kenapa minyak naik, ikan mahal. Isu tadi. Jadi tok peraih kata, nelayan beritahu ada, dia kata bukan sebab minyak naik Ustaz. Kebetulan minyak naik tapi nelayan pergi ke laut, ikan tak ada. Ikan tak ada. Jadi sebelum ni satu bakul mungkin kos dia RM5 waktu minyak harga biasa. Tapi bila minyak naik, kos satu bakul dah jadi RM10. Bila kos satu bakul jadi RM10, kalau pergi ke laut, ikan banyak tak apa. Mereka akan naikkan harga ikan mungkin RM40 sekilo. Sebab minyak naik. Tapi masalahnya ialah bila mereka pergi ke laut, ikan tak ada. Kos minyak mungkin naik sebab RM10 satu bakul. Menyebabkan bila mereka pergi ke laut, mereka rugi, akhirnya mereka tak pergi. Bila mereka tak pergi, hanya segelintir nelayan saya yang pergi, menyebabkan ikan dekat jeti itu sedikit sebab bukan kerana minyak naik. Tapi kerana nelayan tak pergi, ikan tak ada, plus minyak naik, baik mereka tak pergi daripada mereka pergi. Okey, jadi barang sedikit, harga jadi harga jadi melambung. Itu dia panggil rule of demand and supply. Baik. Kita balik kepada isu yang kita sebut tadi, yang Rasulullah kata, biarkan Allah tentukan harga. Kenapa bila kita tentukan harga, kerajaan buat penetapan harga, maka dia akan menzalimi orang. Okey, cuba faham gini Dalam contoh tadi. Nelayan ni sebenarnya dia ada dia panggil flow rate. Flow rate ni nelayan dia jual harga dekat jeti kepada tok peraih, katakan dengan harga, let's say lah kita ambil contoh RM10 sebakul. Okey, RM10 sebakul tu dia ada kira-kira dia. Kenapa RM10 sebakul? Sebab gini. Kos katakan contohlah, saya ambil maksimum ataupun kebiasaan yang boleh naik, yang dia boleh naikkan ke jeti, katakan contohnya 300 bakul. Kalau 300 bakul, kita tak sekira okay. Katakan 300 bakul katakan 300 bakul, satu bakul RM10, bermakna nelayan tu dapat RM3,000. So RM3,000 tu harga yang kita sebutkan sebagai equilibrium price. Okey, equilibrium price dalam istilah rule of demand supply. Sebab apa? Katakan nelayan tu contohnya dia pergi kos minyak, kos awak-awak, maintenance kapal, dia punya bayar anak sekolah, dia punya ansuran rumah, dia punya ansuran kereta, total keperluan dia adalah RM3,000 sebulan. Okey, RM3,000 sebulan. Jadi dia bekerja untuk memenuhi dia punya keperluan tadi. So itu dipanggil, kalau bahasa mudahnya kita faham, dia panggil flow rate, yang mana
nelayan tak boleh turun daripada 3,000 sebulan. Kalau turun daripada 3,000 sebulan, dia tak boleh bayar rumah, dia tak boleh bayar kereta, anak sekolah mungkin tak boleh bagi duit belanja, asuransi kereta tak boleh beli minyak, tak boleh maintenance kapal yang dia bawa pergi ke laut. Okay, 3,000 sebulan, okey, lagi tinggi lagi bagus. Okey. Tapi normalnya dia dapat dalam 300 bakul sebulan. So maknanya kalau RM10 sebakul itu dipanggil equilibrium price. Okey, so maknanya dapat 3,000 sebulan, okeylah, bagus. Okey. Jadi tiba-tiba ikan tak ada. Sebelum ni dia dapat naik 300 bakul, hari ni dia hanya dapat naikkan hanya, let's say lah, kita kata letak 200 bakul saja. Ataupun dia buat naik separuh, 150 bakul saja. Jadi 150 bakul, kalau dia jual harga biasa RM10, income dia dah turun daripada 3,000 kepada 1,500. Okey, 3,000 kepada 1,500 bermakna dia tak mampu bayar kereta, dia tak mampu bayar asuransi rumah, dia tak mampu bayar dia punya keperluan, menyebabkan dia perlu naikkan kepada RM10 kepada RM20. Kenapa? Sebab keperluan dia 3,000 sebulan. Kalau sebelum ni 3,000 sebulan ditampung oleh 300 bakul kali dengan harga RM10, bermakna dia dapat 3,000. Okey. Tapi bila ikan tak ada 150 bakul saja boleh buat naik, macam mana nak tampung hidup dia? Dia kena naikkan harga daripada RM10 sebakul kepada RM20. So bila dia naikkan kepada RM20, dia masih maintain dapatkan pendapatan RM3,000 sebulan untuk sara rumah, sara bayar kereta, untuk sara anak sekolah, makan minum, beli minyak, pok dia semua sekali, okey, cukup RM3,000 sebulan. Okey, tu dia punya rule of demand supply. Jadi maknanya nelayan ni, kalau dia jual dengan harga biasa RM10, sedangkan ikan hanya ada 150 bakul, dia akan mati. Dia tak boleh bayar itu, tak boleh bayar ini. Jadi dia jual dengan harga RM10 sebakul. Sekarang laku ke tak laku? Jawabnya laku sebab ikan tak ada. Tok Pai berubuk. Mana dia jual RM20, laku. Sebelum ni kalau jual RM20, tak laku sebab ikan banyak, maka dia jual RM10, baru laku. Okey. Rule tu, siapa yang buat? Allah yang buat. Okey, tiba-tiba ikan naik harga. Sebelum ni RM10, sekarang naik RM20. Saya nak terangkan maksud Rasulullah sebut nanti, dan kita akan faham rule ini yang akan menjadikan riba mencekam kita. Yang ni, itu kena faham yang ni, baru itu faham yang itu. Okey. Jadi, sebab apa Rasulullah kata, aku tak boleh buat penetapan harga. Biar Allah yang tentukan. Mana bila ikan banyak, harga turun. Bila ikan sikit, harga naik. Dan kenapa bila harga naik, kalau kita buat ceiling price, maka kita akan ada menzalimi orang. Baik. Sambil contoh mudah tadi, ialah ikan tadi. Okay. Tiba-tiba naik RM20 sebakul. Kenapa kita naikkan harga? Sebab kita sebagai nelayan yang jadi supplier, dalam rule of demand supply tadi, kita ada supplier. Jadi bila ikan dah kurang, bermakna kita dapat naik dekat jeti hanya 150 bakul. Okay, hanya 150 bakul. 150 bakul tu kalau kita jual RM10 sekilo, kita tak akan boleh bayar rumah, kita bulan tu mungkin tak boleh bayar kereta, menyebabkan kita punya kehidupan mati. Okey. Jadi sebab tu Rasulullah kata, biarkan Allah tentukan harga. Maknanya rule of demand supply menjadikan kita naikkan harga RM20. Kenapa? Sebab kita nak survive. Okay. Bukan sebab nak untung besar, sebab kita nak survive. Okay. Tiba-tiba, waktu kita naikkan harga RM20 sekilo, marilah kerajaan kata tak boleh. Kita buat penetapan harga, ikan tak boleh naik RM20 sekilo, tetap kena jual RM10 sekilo. Okay. Apa akan berlaku? Yang berlaku ialah, saya pergi ke laut, dapat orang naik 150 bakul, kerajaan tak benar saya jual RM20 sekilo. Apa akan berlaku? Bermakna, saya hanya dapat dalam RM1,500, saya tak cukup RM1,500 lagi untuk nak bayar anak sekolah, biaya belanja anak sekolah, bayar rumah, bayar kereta dan seumpamanya. Okey. So maknanya saya kena pilih nak potong mana. Sama ada saya pilih tak bayar kereta saya kena tarik. Saya nak pergi dekat jeti pun tak boleh. Ataupun saya tak pergi ke laut sebab tak boleh beli minyak. Sebab apa tak boleh minyak? Sebab duit tak cukup, sebab nak bayar rumah, anak sekolah dan seumpamanya. Sebab apa duit tak cukup? Sebab kerajaan tak benarkan saya naik harga daripada RM10 kepada RM20. Sedangkan saya punya kemampuan pada waktu itu hanya 150 bakul sebab ikan tak ada. Bila kerajaan buat penetapan harga, dia menzalimi saya. Menjadikan saya mungkin tak boleh bayar rumah, mungkin tak boleh bayar asuransi kereta, menyebabkan kereta kena tarik, rumah kena sita. Ataupun saya nak bayar rumah, tetap nak bayar kereta, tapi saya tak pergi ke laut sebab duit nak beli minyak tak ada. Menyebabkan lagi teruk, ikan tak ada dalam pasaran, lagi teruk harga. Ataupun anak saya tak pergi sekolah sebab saya tak mampu nak beri duit belanja sebagai contoh.
Jadi memberikan efek domino. Efek domino sebab tu Nabi kata, biarkan Allah yang tentukan harga. Maknanya kalau ikan kurang, pandai-pandailah saya naik harga. Kalau saya naik harga banyak sangat, orang tak nak beli. Kalau saya naik harga memadai, macam kata tadi, RM10, naik RM20 sebab ikan tak ada, okey, itu ngap. Siapa tentukan? Allah yang tentukan. Baik. Bila kita faham rule tadi, maka kita akan faham juga satu hukum alam. Semua keperluan asasi kita Allah sudah tetapkan. Siapa-siapa tak boleh monopoli. Contoh paling mudah, apa keperluan asasi kita untuk hidup? Oksigen. Okay. Oksigen ada tak orang jual oksigen? Jangan tak ada, kita boleh seduh kat mana-mana pun. Cerita oksigen kat hospital tu cerita lain lah. Ini kita ambil dalam kehidupan normal. Okay. Maka oksigen tak boleh dimonopoli oleh siapa-siapa. Okay. Contoh yang kedua, yang menjadi keperluan hidup kita ialah air. Okay. Air ini Allah jadikan banyak mencukupi. Kalau Allah jadikan air itu limited, ataupun air tak ada, berapa harga pun kita akan beli air itu. 1,000 segelas pun kita tetap akan beli sebab air ni kalau tak ada kita akan mati. Okay. Jadi keperluan kita ni Allah jadikan banyak mencukupi sehingga harganya free. Air. Keperluan yang sangat asasi tapi sebotol baru RM1. Air, sahabat-sahabat sekalian, kalaulah limited, tak ada air, sebotol 1,000 pun orang sanggup beli. Sebab kalau tak minum air, mati. Bayangkan air tak ada. Keluarga kita dah tengok, semua tercungap-cungap. Sebab apa? Sebab tak ada air, dah seminggu tak minum air. Kata contoh, tiba-tiba ada orang bagi jual air, sebotol dengan harga RM10,000. Agak-agak kita beli tak? Kalau tak beli, keluarga kita mati. Jawabnya kita akan beli walaupun harga RM10,000. Okey? Kita cuba faham dulu ni dulu, sebelum kita faham riba. Okey. Jadi maknanya, rule of demand supply ni, dia tak boleh dikacau. Supaya segala keperluan kita dapat dengan harga murah dan juga harga percuma. Contohnya oksigen, harga percuma. Air, boleh katakan percuma, pergi sungai mana-mana pun kita boleh ambil air. Dan termasuk keperluan lain kita, boleh katakan Allah jadikan keperluan kita banyak, Allah jadikan. Okey. Tapi Islam ni dikawal kat mana? Dia tak boleh kawal harga tau. Macam Anas buat hadis tadi, dia tak boleh kawal harga, tak boleh. Harga mahal, okey, kerajaan buat, tak boleh jual lebih sekian, tak boleh. Okay. Islam kawal kat mana? Islam kawal dekat monopoli. Yang merosakkan harga ni adalah dipanggil al-ihtikar. Okay. Maknanya hold, jangan jual sampai barang tak ada, bila barang tak ada, harga naik, baru jual. Macam kita cerita dalam bab kewangan baru ni, maknanya tak boleh buat speculation sebab nanti orang akan hold mata wang tu tak jual, kemudian bila naik harga, lepaskan banyak-banyak, maka harga akan menurun. Okey. Jadi dia tak boleh lakukan. Yang keduanya dipanggil al-ihtikar. Okey, al-ihtikar. Yang ketiga antaranya, ni yang saya nak fokus malam ni supaya sahabat-sahabat faham, punca masalah kos harga hidup adalah berpunca daripada ini, dan yang keduanya yang menjadikan pump and dump adalah riba sistem. Yang kita bincang selama seminggu ni, itu sistem dia. Okey. Antara keperluan kita selain daripada makan minum, antaranya ialah tanah. Tanah ni keperluan setiap orang. Sebab Allah Ta'ala sebut dalam Quran, antaranya ini ja'ilun fil ardi khalifah. Aku jadikan manusia ni khalifah dekat mana? Fil ard. Atas ke bumi. Maknanya kita tak boleh hidup atas langit sebab tak ada tanah, tak ada rumah, habis kerja naik atas awan, duduk tidur kat sana. Tak ada. Manusia ni keperluannya adalah duduk di atas muka bumi. Sebagaimana Allah jadikan oksigen cukup untuk manusia, maka Allah jadikan juga tanah, piece of land ni juga cukup untuk manusia diami. Dia tak ada Islam, oh tanah tak cukup, tak ada. Ni ada dalam saya suka baca kitab ni. Yang sahabat tengok ni, bahasanya dia panggil Tazkirah Qurtubi. Tazkirah Qurtubi ni dululah semasa saya belajar dulu. Ada dua jenis kitab ni saya suka baca kalau masa kosong. Ada setengah orang ni dia suka baca novel. Tapi saya novel ni kurang sikit lah. Sebab novel ni bukan kata tak suka macam dia, novel ni berhantu. Berhantu ni macam cerita macam drama bersiri. Kalau kita tengok tu, dia pandai. Hook dia buat tu menyebabkan kita nak tahu. Sampai tahap seminggu tu kepala kita masa kita habis dekat novel je. Okey. Tapi sebenarnya benda yang sangat menarik untuk kita baca, antaranya saya suka baca dulu satu kitab namanya Al-Bidayah wa Nihayah. Al-Bidayah wa Nihayah ni dia cerita sejarah.
Sejarah ni bukan buku sejarah, bukan buku cerita tau, tapi konten dia sebiji macam buku cerita. Sebab dia cerita tentang macam mana Allah jadikan langit, macam mana Allah jadikan bumi, makhluk yang paling awal mendiami bumi sebelum Allah jadikan Nabi Adam. Dia dah cerita dah tu. Sebab dulu kita ingatkan Nabi Adam atau manusia ni pertama khalifah, tak, bukan. Khalifah pertama bukan manusia. Dia ada makhluk lain. Kalau ikut Ibn Abbas, jin adalah khalifah pertama sebelum Allah hapuskan dan ganti dengan manusia. Baik, tak apa nak? Nak sebutnya buku cerita. Antaranya Tazkirah Qurtubi ni disambung. Tadi ialah sejarah dunia. Lepas sejarah dunia, buku tu dia berakhir pada sebulan sebelum Ibnu Katsir, penulis kitab tadi, meninggal. Mati kat situ, dia punya sejarah dia. Tapi perjalanan kita ni masih panjang tau. Sebab kita ada 7 perjalanan daripada alam roh yang pernah kita lalu, tapi kita tak ingat. Yang paling pendek perjalanan kita ni alam kandungan, 9 bulan. Itu paling pendek. Semua kita lalu tapi semua kita tak ingat. Macam alam roh sebelum tu, semua kita dah lalu tapi kita tak ingat. Yang kita ingat ialah alam kita sekarang, ialah alam dunia. Yang kita bincang, orang bijak urus ekonomi, orang bijak urus kewangan. Tapi linabluwakum ayyukum ahsanu amala. Hidup ni kata Allah untuk diuji siapa orang paling bijak. Ada tafsir sebut bijak tu mana apa? Bijak maknanya ialah dia merancang hidup selepas mati. Kita bincang ni merancang kewangan untuk hidup sampai kita mati. Tapi selepas mati, ni kitab dia. Selepas mati. Lepas kita mati, kita akan lalui alam barzakh, alam macam-macam lah. Sebenarnya kita baca ni macam kita baca buku cerita. Macam kita baca buku cerita. Antara yang salah sebutnya ialah bila Allah jadikan dunia ni bentang kepada malaikat, lalu malaikat tanya, ataj'alu fiha man yufsidu fiha? Ya Allah, ya Tuhanku, adakah kamu jadikan Adam dan anak cucu dia ni akan rosak kamu ke bumi? Okay. Jadi malaikat tanya tu bukan protes. Tapi sebelum ni Allah telah jadikan jin sebagai khalifah, akhirnya jin rosak kamu ke bumi, maka Allah perintahkan sekumpulan malaikat untuk turun dan hapuskan jin-jin yang merosak kamu ke bumi. Lepas tu tiba-tiba Allah jadikan Adam khalifah ganti jin. Okay, khalifah ganti jin. Lalu mereka tanya, ya Allah, ya Tuhanku, adakah kamu akan jadikan jin ni sifatnya perosak macam, jadikan Adam, which is manusia, perosak macam sebelum ni? Okey. Kalau kita baca tafsiran tu, ada dalam kitab ni, dia kata, antaranya ialah bila malaikat faham sifat manusia. Suami isteri lahirkan 7 anak. 7 ni pula akan lahirkan 7. Maknanya kalau tengok pada sifir piramid tu, jangan kata 1000 tahun tau. Mungkin 100 tahun pun bumi dah pernah dah. Jadi mereka tanya, ya Allah, ya Tuhanku, kalau ini sifat Adam, bumi ni nampak macam tak muat. Bukan begitulah. Ambil mafhum dia. Mana mereka tanya Allah, kalau ini sifat dia, kalau satu pasal suami isteri, lahirkan 10 anak, 10 pula kahwin, lahirkan bukan 20 dah jadi 200 dah. Mana kalau kita ambil sifir piramid tu, bumi sekejap je habis. Tak muat. Lalu Allah Ta'ala berfirman kepada malaikat Jibril, dia kata, wahai Jibril, aku tahu, aku Tuhan. Aku jadikan manusia, aku jadikan piece of land. Jadikan bumi, muka bumi ini akan muat. Bukan macam manusia buat baju, boleh jadi baju lebih kecil, ataupun baju lebih besar berbanding badan. Allah yang buat manusia, Allah yang buat bumi. Muat. Macam mana muat? Kalau ramai sangat, Allah Ta'ala hantar tsunami, ribu mati dalam masa sekelip mata. Allah hantar COVID, sekejap je mati. Ataupun bila ramai sangat, Allah jadikan berperang antara satu sama lain, bunuh sampai juta. Jadi, mana Allah yang kawal populasi tu, kalau bahasa mudahnya. Sebab yang cabut nyawa tu, kerja Tuhan. Kita ni pula duk fikir, bila baca bab hukum tanah ni, komen kita apa dia, Ustaz, kalau macam tu mana muat bumi? Ni orang yang khoyal pakar ekonomi ni. Ni ramai yang komen saya. Jadi, mentang-mentang dia ingat, takut bumi ni penuh, dia pun naikkan harga tanah. Menyebabkan rambutan sampai 30 tahun. Dia tak akan jadi bumi muat tau. Dia tak akan jadikan bumi tu muat. Sebab bumi ni dengan manusia confirm muat sebab Allah yang buat. Ni ada sebut dalam kitab ni tentang dialog antara malaikat dengan Allah waktu jadikan Nabi Adam. Baik. Poin andanya ialah tanah ni tak ada kos. Sebab Allah buat tanah cukup untuk setiap orang. Sebagaimana Allah buat oksigen cukup untuk setiap orang seduh. Sebagaimana Allah jadikan air cukup setiap orang minum. Maka keperluan-keperluan ini Allah jadikan banyak menyebabkan setiap orang boleh memperolehinya, memilikinya dengan harga yang sangat murah.
Oksigen percuma sebab semua kita boleh seduh. Allah yang buat, bukan kerajaan yang buat. Air sebagai contoh, semua kita boleh akses. Kita boleh gali telaga, kita boleh ambil air sungai. Asasnya air adalah percuma. Baik. Sebab Allah jadikan air, bukan kerajaan yang buat. Okey. Tapi tanah pun sama. Allah jadikan tanah cukup untuk setiap orang, maka setiap orang sepatutnya memiliki tanah secara percuma. Islam dia mari dekat mana? Islam dia mari dekat menghalang monopoli. Menghalang monopoli. Macam mana halang monopoli? Oksigen saya rasa tak timbul isu. Air nanti anda akan sebut. Hukum Islam ni dia mari untuk nak pastikan harga tu dia panggil stay dalam lingkungan equilibrium price. Bukan harga yang sangat mahal, bukan harga yang sangat murah. Sebab semua benda ni kalau dihalang untuk akses, kemudian diberikan secara eksklusif kepada mana-mana individu untuk menjualnya, harga pom akan melambung. Okay? Harga pom akan melambung. Sebab itu, air dalam Islam tak boleh diswastakan. Tak boleh maknanya rakyat tak boleh memperoleh air, mereka mesti beli dengan sifulan-bersifulan. Tak boleh. Itu dipanggil ihtikar. Sebab itu dalam dasar persyaratan Islam, keperluan awam tak boleh diswastakan sebab nak elokkan harga pom melambung. Okey. Samit. Yang ketiga, tanah. Tanah ni keperluan setiap orang. Okey. Sebab itu dalam Islam, tanah ni dia ada satu hukum. Kalau kita faham ihtikar, kita faham monopoli, okey, itu bab barangan. Tapi bab tanah ni dia ada satu larangan, dia panggil haimah. Kita belajar muamalat, punca haram 3. Riba, gharar, batin. Kalau kita belajar bab minuman, semuanya harus kecuali satu elemen haram, namanya mabuk. Tapi dalam bab tanah, semua boleh akses, kecuali jangan masuk satu benda. Dia panggil haimah. Okey. Sebelum anda pergi situ, anda saya confirm yang tak faham lagi, anda bagi satu contoh lebih mudah. Anda bagi contoh lebih mudah. Ketika contoh begini. Oksigen. Oksigen siapa buat? Jawabnya Allah yang buat. Okey. Tiba-tiba kerajaan buat satu akta baru. Satu akta baru, oksigen ni dah semakin tercemar. Contohnya berlaku pencemaran. Okay. Maka syarikat ABC diberikan tanggungjawab, diswastakan kepada dia untuk monitor oksigen. Okay. Jadi setiap oksigen yang kita seduh dikenakan charge. Sebelum ni tak kena. Hari kena charge. Sekali kita seduh kena bayar 100%. Satu hari pakar buat kiraan, satu hari kita seduh 100 kali. Kalau 100% maknanya satu hari kita bayar RM10. Sebulan kita kena bayar RM300. Untuk charge kita sekali seduh bayar 100%. Kepada siapa? Kepada satu syarikat yang kerjanya monitor oksigen. Baik. Kalau kerajaan buat macam tu, apa kita faham? Sekarang ni oksigen tak free tau. Tiba-tiba syarikat yang tak kena mengena, charge kita sekali sedut 100%, sebulan kita kena bayar ke dia RM300. Kalau kita ada 5 keluarga, 1,500 sebulan kita kena bayar ke dia. Apa tak patut? Kita kata tak patut. Sebab apa tak patut? Yang pertamanya, oksigen tu bukan dia buat. Allah yang buat. Yang keduanya, Allah berikan satu tanggungjawab kepada kerajaan untuk urus benda ni. Kerja kerajaan. Mu terima gaji daripada 1/6 hasil bumi, Allah kata ini untuk pemimpin. Kenapa pemimpin terima gaji? Sebab ni kerja kamu. Kerja kamu jaga keselamatan. Jangan ada monopoli. Ni kerja kerajaan. Tiba-tiba dia terima gaji kerja bagi kat swasta. Swasta tu dapat RM300 setiap kepala sebulan. Okey. Kita bayar ke dia. Patut tak patut? Semua kita faham itu tak patut. Yang pertama, oksigen bukan dia buat. Yang kedua, dia tak boleh bersihkan oksigen. Yang ketiga, benda ni semula jadi yang memang tak ada harga, tak ada charge. Okey. Tapi tiba-tiba dibuat akta tadi menyebabkan kita kena bayar. Kita boleh setuju tak? Confirm kita tak boleh setuju. Baik. Cuba saya fikir tentang tanah. Sebelum kita pergi bab riba ni, faham bab tanah. Tanah ni antara hukumnya adalah larangan hima. Apa makna larangan hima? Larangan hima ni ibarat kata kalau oksigen tadi, larangan semua orang tak boleh seduh oksigen. Okay. Mereka kena bayar kepada dia. Hima ni maknanya ialah kita tak boleh akses tanah, larangan akses tanah melainkan dengan izin kerajaan. Sistem ni dia panggil hima.
Kena betul Kalau himar, ar, ana cuba tanya. Kalau himar kat bawah tu namanya keldai. Kena buat ar. Dia panggil himar, larangan himar. Larangan himar ni begini Sistem ni bukan sistem baru tahu. Ni sistem jahiliah kuno. Tanah tak boleh dimiliki, tak boleh diambil, tanah tak boleh dihuni oleh mana-mana orang melainkan mesti dengan izin kerajaan. Ini tanah ni adalah milik kerajaan semua. So orang tak boleh akses melainkan dengan izin kerajaan. Zaman dulu maknanya izin Abu Jahal, izin Abu Lahab. Okay. Cara ni dia panggil hima. Mari Rasulullah perkenalkan satu sistem la hima illa lillahi wa rasuli, tak boleh buat hima melainkan Allah dan Rasul. Okey, tak boleh buat hima melainkan ada Allah dan Rasul. Okey, maknanya setiap orang ada hak untuk akses tanah. Bila mencukupi syarat, tanah tu dia punya. Menyebabkan setiap orang boleh memiliki tanah secara percuma. Macam orang memiliki oksigen secara percuma sebab Allah yang buat, itu keperluan dia. Sebagaimana setiap orang berhak untuk akses air percuma, boleh pergi sungai mana-mana, tak ada orang boleh sekat air sungai tersebut, maka itu dia punya rule dia. Okey. Tiba-tiba debat tanah berlaku sekatan. Tak boleh miliki tanah melainkan izin kerajaan. Okey, ni sistem kuno. Mari Islam, sistem itu dihapuskan. Kalau terbaca sejarah, Rasulullah mengisytiharkan sistem ni di Madinah. Rasulullah kata, man sabaqa ila ma lam yasbiq ilaih fahuwa la. Bahawa sesiapa yang pergi dulu mana-mana tanah kerajaan, maka dia punya. Jangan pergi tanah orang, tanah kerajaan, maka dia punya. Sahabat-sahabat cerita, bila Nabi isytiharkan macam tu, natasabaqna wa la takhatawna. Kami berebut tengok mana tanah kerajaan, kami pergi ambil. Kami pergi ambil. Tanda. Maka undang-undangnya pula, kalau setakat tanda, ada yang kata lepas 6 bulan, ada yang kata lepas tahun, whatever lah, itu teknikal. Setakat letak tanda, sampai masa dia akan expire. Dia akan expire. Orang lain boleh masuk. Okay. Menyebabkan setiap orang boleh akses tanah percuma. Sebelum ni, kenapa ramai homeless? Sebabnya ialah nak dapatkan tanah, hanya boleh beli daripada orang-orang yang Abu Jahal, Abu Lahab bagi lesen. Katakan Datuk Seri Bergamkian mendapat AP ataupun mendapat lesen pemaju, maka tanah kerajaan Datuk Seri ABC ni sahaja yang boleh miliki, dan kalau kita nak tanah, kita kena beli dengan Datuk Seri ABC. Okay. Faham Mana setiap orang tak boleh seduh oksigen tu hanya boleh beli melalui Datuk Seri ABC. Kalau bahasa oksigen tadi. Sama juga, tanah tak boleh dimiliki oleh semua orang, melainkan izin kerajaan. Izin kerajaan mana apa? Kerajaan maknanya Abu Jahal, Abu Lahab. Beri kepada Datuk Seri ABC, nak beli dengan dia. Jadi, supply tu dah narrow. Sebab dia je boleh jual, orang lain tak boleh. Tanah tu banyak. Tapi tak boleh akses sebab kerajaan tak bagi. Maka bila dijual, berapa pun dia jual, kita akan beli. Berapa pun dia jual, kita akan beli. Maka di situlah berlaku boom, bubble dalam harga tanah, menyebabkan berapa pun dia jual, kita terpaksa beli. Sebab tanah ni keperluan, tanah dulu kat mana? Faham Rule of demand supply pula, rule of supply ni pula, kalau benda tu keperluan, kita seorang boleh jual. Berapa kita jual, orang kena beli. Maka kita akan jual dengan harga maksimum yang orang mampu. Kena faham Kalau kita jual luar daripada kemampuan, barang tak laku. Kalau kita jual lebih daripada kemampuan, benda tu tak laku, kita tak mampu. Sebagai contoh, anda ambil sedang dalam bab dalam bab tanah tadi. Okey. Kalau kita jual, katakan dengan harga satu piece of land, katakan contohnya dengan harga katakan 20,000. Okey, dengan harga 20,000. Orang mampu tak? Orang mampu. Bila orang mampu, kita akan jual dengan harga 20,000. Ramai orang boleh beli. Kita pun untung. Sebab kita dapat kos-kos. Okey. Kita naik 30,000, orang mampu tak? Orang masih mampu. Orang akan beli. Okey. Bila orang beli, kita jual dengan harga orang masih mampu, maka dia akan jadi market price. Okay. Sebab tu kalau kita tengok dulu, tanah murah. Zaman arwah ayah saya, mak saya, zaman generasi tu orang, tak ada orang berhutang beli tanah. Miskin-miskin zaman dulu pun, tak ada orang tak ada tanah.
Okay, sebab tanah boleh akses dengan mudah. Baik. Tiba-tiba kerajaan pada tahun 80-an menyatakan semua tanah dalam Malaysia milik kerajaan. Tak boleh miliki mereka dengan izin kerajaan. Kerajaan pula bagi izin hanya kepada pemaju. Menyebabkan orang tak boleh akses tanah. Generasi 80-an ni nak dapatkan tanah rumah kena beli dengan pemaju. Jadi bila pemaju pula, dia tak jual seketul. Dia tak tahu. Dia akan jual ikut keuntungan. Dia saya katakan contohnya, tanah pada zaman 80-an, berapa harga? Kalau tengok zaman tu, arwah kakak saya beli tanah dan rumah dekat Kuala Damansara. Zaman tu harga berapa ribu, rumah teres harga dalam 40-50 ribu. Tu cuba faham ya, 40 ribu. Sebab apa pemaju tak jual sampai 1 ribu? Zaman tu kalau jual 1 ribu, orang tak mampu beli. Sebab zaman tu kena beli cash. Mana ada pinjaman bank? Okay. Soalannya adalah pemaju dapat tanah tu berapa kos? Jawabnya zero cost. Okay, zero cost. Berapa pemaju jual? Pemaju jual 40-50 ribu satu lot. Orang masih beli sebab orang mampu beli. Masa tu orang ada cash beli 40-50 ribu. Okay. Kemudian pada awal 90-an. Sebab macam pemaju tadi, okay, dia akan jual ikut maksimum orang mampu. Dia tak akan jual harga murah sebab dia je boleh jual. Mu nak tanah kena beli dengan aku. Berapa aku jual, kamu kena beli. Kalau kamu tak mampu, jangan beli. Bila kamu tak mampu, jangan beli. Kita pula jual tanah tak laku. Jadi kita akan jual maksimum yang orang mampu. Okey. Sambil contoh mudah Ni cerita ni saya nak mudahkan kita semua faham tentang raw demand supply, macam mana riba merosakkan harga. Okey. Jadi waktu tu semua beli cash, mana ada orang pinjam bank. Okey, bila akhir 90-an harga rumah dah naik daripada 80-90 ribu dah naik jadi 1 ribu. 1 ribu orang tak beli dah sebab orang tak mampu. Jadi macam mana? Jadi harga tu kita kata satu lot rumah teres tu mati setakat dengan 50-60 ribu. Sebab itu maksimum orang mampu beli cash. Jadi pemaju pula nak untung besar. Nak naik harga lagi sampai 80 ribu. Bila nak naik lagi harga sampai 80 ribu, orang dah maksimum, tak apalah, masih ada orang mampu beli. Pemaju nak naik lagi sampai 100 ribu, orang dah tak mampu dah. Bila tak mampu, harga tak boleh pergi sampai 100 ribu. Dia akan mati 80 ribu je sebab rule of demand supply ni ialah supplier akan jual harga maksimum yang demand mampu beli. Kalau demand dah tak mampu sampai 100 ribu, maka harga dia akan jadi market price dalam 80 ribu. Okay, faham Tapi akhirnya pemaju jual dengan harga 1 ribu, pemaju kata, kamu pun tak mampu, tak apa. Kamu pergi dekat bank, buat pinjaman bank. Okay. Bayar 5 tahun asuran. Harga apa? 100 ribu. Okay. Kita pun pergilah beli. Mula kita buat pinjaman bank untuk beli tanah. Masa tak ada bank Islam. Berapa? 100 ribu, kita pergi buat pinjaman bank. Kita beli tanah, pergi tanah dan rumah dengan harga 100 ribu. Okey. Jadi pemaju pun dapatlah untung besar sebab dah dapat jual 100 ribu. Okay. Berapa kos pemaju? Okay. Cuba faham yang ni. Ini saya dah kaji tu. Rumah teres, satu tingkat, masa tu di Taman Tun Dr. Ismail, kos untuk build up, dinding kiri kanan dah kongsi dengan orang sebelah. Satu tingkat atap semua, kos pembinaan build up kos pada zaman tu dah 30 ribu je. Tapi dia jual 1 ribu. Maknanya tanah tu harga 1 ribu, harga 70 ribu. Build up harga 30 ribu. Tanah mahal daripada dia punya build up. Okey, daripada dia punya building. Okey. Maknanya kalau lah rakyat ada option dan sistem khemah tadi, pemaju nak jual tanah dengan harga 70 ribu, build up dengan harga 30 ribu, why kita pergi beli dengan pemaju? Kita pergi cari tanah tempat lain. Bila kita pergi cari tanah kat lain, pemaju nak jual 1 ribu, itu hak dia nak jual juta pun. Tapi hak kita untuk tak beli dan kita pergi cari tanah lain, maka pemaju jual rumah tak laku, dia akan turun harga. Dia akan turun sampai dia panggil equilibrium price. Tapi benda tu tak berlaku. Sebab apa tak berlaku? Sebab kita nak pergi cari tanah lain, kerajaan kata tak boleh. Sebab tanah ni aku hanya beri kepada pemaju dan pemaju sahaja yang berkuasa jual. Kamu nak beli dengan pemaju, tak boleh pokok sendiri.
Jadi nak tak nak kita kena beli dengan pemaju. Dia jual 1,000, kita kena beli. Waktu kita tak mampu, bila tak mampu, bank mari memampukan kita. Asal kita mampu 80,000, bila pemaju jual 100,000 kita tak mampu. Maknanya rumah tak laku. Mari bank bagi pinjaman 5 tahun pinjaman ansuran, kita pun pergi pinjam bank, akhirnya harga tu naik daripada 80,000 jadi 100,000, rumah dan tanah yang sama. Okey, naik. Bila naik dah 10 tahun lah harga sama je. Pemaju nak naikkan pula harga. Daripada 100,000 nak naik 150,000. Okey, 150,000. Jadi pemaju naik 150,000, orang tak mampu dah nak pinjam bank. Sebab 5 tahun je. Okay, mari kerajaan, eja, okey bank, bagi pinjaman sampai 10 tahun. Menjadikan akhirnya, kemampuan sebenar rakyat hanya 80,000 dan naik 100,000, bila dipanjangkan tenor sampai 10 tahun, kemampuan tu dah dam, sehingga kepada 150,000. Okey, 150,000. Berapa tahun kita pinjam bank? 10 tahun. Okay. Dah 10 tahun dah. Harga main dalam 150,000 je. Pemaju kata, alah aku nak naik harga lah pula. Kata pemaju. Saiz tanah yang sama, buat projek baru dengan kos rumah yang sama, maka pemaju jual dengan harga 220,000. Ni cerita Kota Damansara. Okay. Tadi cerita dekat Taman Tun, Kota Damansara masa tu hutang lagi. Saya ingat lagi waktu tu tahun 80-an tu, arwah kakak saya dulu kat Taman Tun. Paling hujung yang paling hulu tak ada dah, lebih daripada hulu tu hanyalah Sungai Pecala yang tempat kom tu. Itu pun dah masuk semua masuk hutan, baru jumpa kampung Sungai Pecala. Itu paling hujung. Okey. Pemaju pun buatlah perumahan baru, namanya Kota Damansara. Jadi orang kakak saya pun beli rumah dekat Kota Damansara pada tahun 2022. Piece of land saya sama, 20 kali 70, rumah 2 tingkat, teres. Berapa harga? 250,000. 250,000, gaji arwah kakak saya 80-an sehingga tahun 2000, tak naik banyak pun. Tapi rumah dah naik 3 kali ganda. Sepatutnya rule of demand supply, rumah tak akan boleh naik sampai tahap tu sebab kemampuan orang hanya 1,000 je. Tapi kenapa daripada 1,000 dah naik sampai 150, mari bank bagi pinjaman. Naik harga. Masa tu orang buat pinjaman rumah ni masa 10 tahun tu kan lama dah. Okay. Jadi waktu buka rumah kawasan perumahan Kota Damansara, berapa pemaju jual? 250,000 rumah teres dekat Section 7 Kota Damansara. 250,000 rumah teres. Okay. Mahanya dekat mana? Mahanya dekat piece of land. Build up tu tak lagi jauh. Kita 40-50,000 kalau buat sendiri memang dah siap dah. Tapi yang mahal tu apa dia? Tanah tu dah jadi 200,000. 20 kali 70. Okay. Kalaulah ada sistem HEMA, yang anda sebut tadi, dalam sistem Islam, apa akan berlaku? Mau beli 250,000, mau jual 250,000, tak payah. 60,000, saya dah boleh pergi Puncak Alam, banyak tanah kosong kerajaan sana, saya pergi ambil saiz tanah mungkin 40 kali 70, saya upah kontraktor sendiri buat 70,000, dapat rumah saiz sama Kota Damansara. Okay. Berapa habis? Baru habis 70,000. Okay. Tapi tak boleh sebab kerajaan, kalau kita buat kerajaan roboh. Kerajaan kata tak boleh miliki tanah kerajaan, tak boleh ambil tanah kerajaan. Yang boleh hanya pemaju ABC je. Pemaju ABC buat rumah kat Kota Damansara, piece of land, zero cost, dijual kat kita dengan harga berapa? 200,000. Kos binaan baru 50,000. So dijual total kat kita 250,000. Kenapa? Sebab dia nak untung lagi tinggi. Asalnya tak boleh jadi harga 250,000 sebab kuasa demand yang sebenar hanyalah 80,000 je. Itu maksimum orang ada cash. 250,000 orang tak mampu. Tapi kenapa akhirnya jadi harga 250,000? Sebab mari bank. Mari bank. Gaji arwah kakak saya, dia tak mampu nak bayar macam sebelum ni, 10 tahun pinjaman. Sebelum tu boleh beli 100,000 dengan 10 tahun pinjaman. Ni dah jadi 250. Tapi bank kata, boleh buat. Puan buat pinjaman. Kita sekarang ni kita dah buka tenor sampai 20 tahun. 20 tahun kakak saya gagal upah dia. 20 tahun kena hutang bank. Tapi kalau ada hutang bank, tak beli rumah. Akhirnya tak apalah buat pinjaman 20 tahun. 20 tahun, buat pinjaman. Belilah tu pada tahun 2022. Okay, tahun 2022. Daripada harga asal 250,000, total price selama 20 tahun pinjaman dah jadi 600,000.
ambil total price pinjaman bank. Okey. Okey. Jadi sekarang arwah kakak saya hidup dia berhutang bayar bank 20 tahun. Okay, 20 tahun dia bayar dalam mana dalam 3,000 ke 4,000 sebulan. Dia bayar bank untuk rumah tu. Okay. Faham Selama 20 tahun dia bayar kepada bank, soalannya, bank tadi dia buat pinjaman apa? Dulu konvensional riba. Maknanya daripada 250,000 dah jadi hampir 600,000 riba. Buang riba tadi, mari Islami buat murabahat. Kamu beli dengan pemaju harga 250,000, tak apa. Bank beli dengan pemaju 200,000, bank bayar cash kepada pemaju. Kita beli dengan bank dengan harga 600,000. Walaupun kita kata benda tu hukumnya halal sebab murabahat, bukan lagi riba, tapi masalahnya adalah involvement of the Islamic banking instead of conventional bank. Dalam contoh tadi, dia mempunyai ruh yang sama, menyumbang kepada dumping of the price, ataupun kita kata pergandaan harga. Jadi akhirnya disebabkan tanah yang asalnya zero cost, sistem monopoli dalam tanah dia panggil haima, tak boleh miliki tanah, mereka beli dengan pemaju. Berapa harga pun pemaju jual, kita tetap akan beli walaupun semua hidup kita hidup berhutang. Faham Jadi bila kita faham, sistem ni untungkan siapa? Yang pertama pemaju, sebab dia boleh jual dengan harga 250,000 tau. Dia boleh jual dengan harga 250,000. Asal tak mampu, dia akan twist kita pergi kepada bank. Sebab saya kena pergi bank. Bila pergi bank bagi offer 20 tahun pinjaman. So, harga daripada 250,000, total 20 tahun dah jadi hampir 600,000. 600,000 kita mula berhutang dengan bank, kita bayar 3,000 sebulan, 3,000 sebulan. Kalau entong faham, kita bekerja untuk kapitalis sepanjang hidup kita. Siapa kapitalis? Yang pertama adalah kapitalis pemaju yang sedang monopoli aset kita. Daripada tanah zero cost, ataupun kosnya hanyalah kos yang kita sebutkan sebagai premium yang dia kena bayar kepada kerajaan. Akhirnya kita kena beli dengan dia tanah harganya 200,000 piece of land. Dia zero cost. Tanah tu bukan dia buat. Kos kalau kita ambil kos tanah tu untuk setakat perata tanah untuk nak bina tapak rumah 20 kali 70, sewa backhoe 400 satu hari, seluruh tu 5 jam boleh siap perata. Maknanya kos benar untuk ratakan tanah dalam RM400 je, sewa backhoe. Bina rumah, kos bina rumah tu sebenarnya dalam 40-50 ribu je. Tapi sebab apa dia jual kat kita sampai 250 ribu waktu tu? Sebab kita tak ada option. Kita hanya kena beli dengan dia je. Tapi sebab apa dia mampu jual 250 ribu? Sebab sedangkan kemampuan sebenarnya kita 80 ribu je. Kalau ikut rule of demand supply, rumah tu sepatut 80 ribu je. Itu kemampuan maksimum kita. Tapi harga tu didumpingkan sehingga jadi 250 ribu disebabkan bank masuk bagi pinjaman 20 tahun. Akhirnya kita beli dengan harga 250 ribu, 200 ribu sebuah pemaju untung, bagi contoh. Tapi kita menjadi hamba kapitalis selama 20 tahun. Okay? Maknanya 250 ribu kita dah bayar kepada kapitalis banker, owner bank 250 ribu selama 20 tahun. Faham Walaupun namanya Islamic banking, tapi asas awalnya adalah riba. Adalah riba pinjam 250 ribu, ribanya adalah 250 ribu. Okey. Sehingga menjadikan semua rakyat berhutang dengan bank. Kalau entah faham cerita anak ni, dia bukan berpunca daripada bank. Dia berpunca daripada dasar kerajaan yang kapitalis, bekerja untuk kapitalis, sedangkan rakyat yang bayar gaji dia, tapi polisi-polisi kerajaan semuanya menguntungkan kapitalis. Akhirnya kita kena bayar, dan kos harga hidup paling tinggi kita adalah bayar rumah. Okey, cuba kita faham ni. Jadi, based on rule of demand supply, dia rosak kat mana? Dia rosak dekat hima. Orang lain tak boleh memiliki tanah, melainkan pemaju je. Okey, sebab tu kalau kita faham ni, sebab saya pun banyak terlibat dengan syarikat pemaju dulu. Sebab pemaju ni dia hanya kena bayar premium. Ada satu pemaju ni, tapi saya tak sebut nama dah. Di Parwah dah. Dia dapat tanah sebanyak 3,000 hektar daripada kerajaan di Kuala Selangor. Kawasan Kuala Selangor, bukan di Kuala Selangor Pesir. Kawasan Kuala Selangor, 3,000 hektar tahun 80-an. Berapa dia bayar kepada kerajaan? Dia dapat cuma.
Dia dapat cuma 3,000 hektar. Dan dia tubuh syarikat pun maju. Dia jual tanah tu. Dia jual tanah di puncak alam. Bagi contoh, piece of land, berapa harga? 300,000. Dia dapat tanah cuma. Isunya adalah dia hanya kena bayar premium. Bayarkan 3,000 hektar tu. Premium dia hutang kerajaan dalam berapa puluh juta. Ada tengok tak? Dia premium ni, untuk maklumat kita, dia orang kena bayar kepada kerajaan selepas daripada pembeli-beli rumah. Bila kita beli rumah 250,000 sebagai contoh, situ dah masuk premium. Tapi premium tu tak berapa sen sangat atas tanah kita 20 kali 40. Dia dapat cuma. Kita yang bayar premium, walaupun atas kereta pemaju tu bayar premium, tapi selepas kita beli rumah. Tapi sejak dia jual rumah berpuluh tahun, dia tak pernah bayar premium, dan premium itu hanya dituntut waktu Tan Sri Khalid jadi Menteri Besar. Tu saya tahu cerita. Okay? Maknanya dia dapat piece of land tu percuma, kita kena tanggung semua. Sepatutnya kita tak mampu, tapi masuk bank dengan riba sistem, maka dengan riba sistem tu menjadikan harga yang sepatutnya roll up dia masuk price 80,000, dia double, sehingga menjadikan 150,000 lagi double, sehingga menjadikan 250,000, hutang 20 tahun arwah kakak saya dulu. Ya. Jadi, bila kita faham situ, maknanya kita ni dah jadi hamba bank selama 20 tahun. Tapi arwah kakak saya tu dia meninggal awal, dan tanah tu saya dapat pesaka. Waktu saya dapat pesaka tu, tanah tu saya tahu berapa jual harga. Harga masa tu dah jadi 750,000 di Kota Damansara. Dah jadi tu harga 750,000 tau. Maknanya piece of land tu dah jadi berapa harga? Dah jadi 700,000. Jadi sebab apa? Jadi 700,000 sebab pergi mana-mana pun kita tak boleh miliki tanah. Pemaju sekarang yang dah buat rumah dekat eco wallnya, dekat tu semua jual harga antara 600 hingga 1 juta untuk rumah teres sekarang. Sebab apa orang mampu beli? Sebab orang pergi pinjam bank. Berapa tahun mereka boleh pinjam? 25 sekarang ni plus. Apa maksud plus? Maksud plus ni begini. Kamu buat pinjaman, dia ada sifir dia lah. Dia ada sifir dia untuk buat pinjaman ni. Contohnya, kalau anda umur 40 tahun, anda boleh buat pinjaman sampai umur 60 je. Sebab 60 tu kira umur pencen. Dapat pencen, bank kira anda tak boleh bayar sebab anda dah pencen tak bekerja dah. Tapi bank boleh extend lagi sampai 30 tahun. Sebab apa 30 tahun? Sebab bank tengok anak-anak mungkin ambil medik. Orang medik ni biasanya ada peluang kerja cerah. Maka anak-anak akan jadi garantor. Garantor maknanya kalau 60 tahun tu anak dah meninggal dah, anak-anak akan sambung hutang tu balik. Maknanya hamba riba ni dah berwaris. Menjadikan tenor daripada 20 tahun boleh sambung sampai 60 tahun. Jadi maknanya semua kita dah menjadi hamba kepada bank dengan sistem riba ni. Mana sistem riba ni menjadikan asal harga rumah 80,000 naik jadi sampai 700-800,000 disebabkan bank involved, menjadikan kita bayar pinjaman sampai 30 tahun sebagai contoh hutang dia. Okay. Maka kalau kita sedar kata bertindak, semua rakyat Malaysia dia jadi hamba kepada kapitalis melalui riba sistem. Okay. Cuma benda ni kan macam anda ceritakan awal dulu, walaupun masuk Islamic banking. Tapi Islamic banking ni sebahagiannya macam anda ceritakan itu menggunakan murabahat, menggunakan katakan contohnya mereka gunakan mereka gunakan bai'inah. Mereka menggunakan tawarruk munazam. Isu khilaf kita bincang tu satu isu. Tapi biasanya benda syubhat, benda apa ni, dia ada roh yang sama. Roh riba dan syubhat ni masih ada walaupun kita tak boleh kata haram sebab riba. Roh tu ada. Apa roh dia? Iaitu dia mencengkam ekonomi. Mencengkam ekonomi ni maknanya orang tetap terjerumus dalam masalah ekonomi tadi sama ada melalui Islamic banking atau melalui conventional bank. Asalnya adalah riba itu sendiri menjadikan kita mampu benda yang kita tak mampu, tapi mampu itu mengikat diri kita berhutang sampai 30 tahun ataupun 1/3 gaji kita habis untuk bayar kepada dia, separuh umur kita habis untuk bayar kepada dia. Ya kalau hutang 30 tahun, umur kita 60 tahun, mana 30 tahun kita terikat hutang dengan dia. Okey, ini masalah ekonomi. Jadi sebab tu, kalau antum faham benda ni, saya cukup yakin kalau orang tu cakap, oh kita nak turunkan kos sara hidup, nak turun, jangan pelawak lah. Tak boleh turun kos sara hidup sehingga kita ubah dasar tanah balik. Sebab 1/3 sehingga separuh kos sara hidup hari ni semua habis bayar kepada tanah dan rumah. Okey, itu dia punya dia punya tu dia.
Sebab itu Islam menjadikan riba ni adalah perkara yang diperangi. Dia bukan haram macam khizir tau. Dia bukan haram macam arak. Tapi haram riba ni siapa tak diisytiharkan perang oleh Allah dan Rasul. Sebab apa? Hikmah dia. Cuba kita tengok macam mana ekonomi kita hari ini dijajah. Jadi sebab itu benda ni semua kalau kita faham, maka riba adalah punca kepada masalah ekonomi. Sebagaimana di zaman Nabi SAW, Madinah tak boleh membangun disebabkan oleh sistem riba dikuasai oleh mereka-mereka yang so-called Yahudi pada zaman itu. Maka sebab itulah kalau kita ambil di konteks tadi, maknanya riba ni menjajah ekonomi kita melalui cara-cara yang ana terangkan tadi. Jadi sebenarnya benda ni kita boleh elak tak boleh elak? Boleh, tapi penat. Penat. Ni yang ana pernah sebutkan kaedah qutusanah. Qutusanah ni dia ada sifir dia, dan insya-Allah saya akan buat satu perangai khusus tentang benda ni sebab agak panjang nak terangkan sekarang, mungkin tak cukup masa. Jadi sebab tu kita faham tanah ni yang pertama kita kena elakkan daripada monopoli yang diistilahkan sebagai himah yang anak kata tadi. Okay. Yang kedua, bila kita dapat elakkan yang tu, elakkan bergantung kepada bank. Bila kita elakkan bergantung kepada bank, bermakna kalau tanah tu kita beli dengan harga 40,000, dia akan kekal 40,000. Dia takkan jadi sampai 150,000. Okay. Yang ketiganya adalah dari segi kita uruskan kapital tu. Uruskan kapital, kita ada duit, kita nak belanjakan untuk apa yang paling awal. Ini semua ada cara pengurusan dia, dan insya-Allah kalau kita gunakan cara pengurusan ini, insya-Allah kita akan dapat elakkan daripada kesan riba ataupun pengaruh bank pada hari ini, yang insya-Allah yang menyebabkan akhirnya hidup kita insya-Allah lepas daripada hutang ataupun lepas daripada bergantung kepada bank. Jadi sebab tu alhamdulillah Allah Taala berikan ni semua kerja Allah Taala lah. Cuma wa amma bi ni'mati rabbika fahadis, kadang-kadang nikmat ni kita nak kongsi sebab benda ni sebagai satu pengajaran kepada semua orang. Jadi saya ambil sebagai contoh tadi, kalau saya ikut sebagaimana biasa kawan-kawan dalam kehidupan ni buat gaji pergian, buat pinjaman pergian, maknanya gaji income justify your expenses. Itu biasa orang pakai CFA. Income justify your expenses. Maksudnya kalau kita ambil bank akan buat kiraan, okey, untuk rumah berapa, untuk ni berapa. Sebab tu kita kena hantar slip kepada bank gaji berapa. Bank akan tengok berapa yang kita layak untuk pinjam rumah, berapa yang kita layak untuk pinjam kereta. Kita pun buat CFA, separuh untuk rumah, separuh untuk kereta, separuh tu mana untuk rumah, kereta dan seumpamanya. Sebenarnya tidak, dia ada CFA lain yang kita kena pakai yang dinamakan sebagai qutusanah. Yang ni alhamdulillah anda dah praktis, dan alhamdulillah dengan praktis tu anda dapat beli tanah dan buat rumah sendiri. Buat rumah sendiri, alhamdulillah kosnya total yang anda dapat maknanya dalam setengah hektar, saya akan tanah pada peringkat awal, sebab anda beli 1 hektar tapi kakak anda separuh setengah hektar dan anda setengah hektar. Maknanya seorang dalam 200,000 tanah setengah hektar, dan build up tu dapatlah dalam 200,000. Lebih kurang sebab kita buat tukar sendiri. So total habis 400,000 setengah hektar tanah dan 1 lot banglo. Maknanya kalau benda ni, kalau kita pergi rumah teres kat Kota Damansara, 700,000 baru 20 kali 70 piece of land. Rumah pula 50 kali 20 build up kali 2 tingkat. Jadi piece of land dengan size rumah tu double. Bila kita buat atas tanah sendiri, baru habis dalam 200,000 lebih, tapi semuanya kita pakai cash. Tak ada cash, tak boleh buat benda ni. Okay, macam mana nak wujudkan cash? Maka kena pakai kaedah qutusanah. Jadi bila kita buat macam tu, kita tak bergantung kepada bank. Tak bergantung kepada bank. Yang biasa bank kalau kita beli rumah, macam kata saya tadi di Kota Damansara, masa saya beli tanah dan buat rumah ni, harga tanah rumah kat sana dalam 500,000 lebih. Mana kalau saya pergi pinjam bank, beli rumah teres dekat Kota Damansara 500,000, saya berhutang dengan bank total dalam 1 juta. Total dalam 1 juta, sampai hari ni saya masih bekerja untuk bank. Tapi alhamdulillah Allah Taala tunjukkan cara ni, dan alhamdulillah saya dapat keluar daripada benda tu, dan kita boleh faham tentang masalah bank, masalah riba, macam mana kesan dalam kehidupan kita. Alhamdulillah dengan cara itu kita boleh elakkan, dan alhamdulillah maknanya dapat rumah, dapat tanah, dapat kereta, dapat motor, semuanya alhamdulillah tak berhutang dengan bank. Jadi itu perkongsian kita pada malam ni. Rekapitulnya daripada bab riba kita bincang daripada awal
sampai kita landing malam ni, bah kita 5 hari ni kita faham dah masalah riba bian. Okey, malam ni kita landing dengan entung kena faham macam mana ekonomi kita sekarang dijajah oleh sistem riba, oleh kapitalis. Okey, so macam mana nak keluar? Ada 2-3 step. Step yang paling penting ialah kena ubah kerajaan, kena angkat kerajaan yang boleh melaksanakan balik sistem tanah Islam. Itu je cara dia. Barulah kos hidup ni boleh kita atasi, yang akhirnya rakyat tak perlu bergantung kepada bank macam hari ini. Barulah kita boleh bebas daripada riba, ataupun bebas daripada unsur-unsur macam riba. Itu kalau bahasa mudahnya. Jadi insya-Allah lah, kalau saudari Nadia ya. Okey, insya-Allah nanti kita akan buat kelas tentang keputusan insya-Allah. Anda boleh sembang ni sebab anda dah buat dalam kehidupan anda. So ada ni sharing session lah insya-Allah. Okey, jadi sebelum kita akhiri, anda buka kalau ada apa-apa soalan atau pertanyaan. Okey, terima kasih kepada saudara Zulkifli ya. Apa pendapat Ustaz berkenaan dengan bank wakaf? Dia sebenarnya begini, dia kalau wakaf ni benda bagus sebenarnya. Benda bagus. Bank wakaf ni dengan maksudnya dia sekarang ni setakat anda tahu dia tak ada lagi bank khusus untuk wakaf. Okey. Semua dia adalah fund-fund yang memang diallocate untuk wakaf ataupun disebutkan sebagai cash wakaf. Okay. Dia benda ni, macam anda kata tadi, dia kadang-kadang kita memaksimumkan dan kita meramaikan orang yang mampu berhutang. Itu kita kena ni. Okay. Sebab dia benda bank wakaf ni agak luas. Saya tak boleh kata bank wakaf tu secara total tu, sebab bank wakaf ni ataupun wakaf cash ni dia dengan maksud nak tolong orang susah untuk dapatkan pembiayaan. Kalau bank biasa tak akan lulus punya sebab kamu tak mampu bayar. Okey. Tapi cash wakaf ni dengan maksud orang wakafkan cash. Wakafkan cash katakan 1 juta. 1 juta ni bagi pinjam kepada orang-orang yang biasanya kalau dia buat pinjaman bank konvensional, dia buat pinjaman bank biasa tak lepas sebab mungkin sitos dia tak lepas dan seumpamanya, maka cash wakaf ni diberikan pinjam tapi dia kena bayar balik sebab benda tu wakaf yang digunakan oleh ramai orang. Okey. Yang ini ada pro and con. Cuma bagusnya ialah untuk pinjam modal perniagaan itu okeylah. Mana at least maknanya dia adalah juga kita kata pembiayaan sebab nak buat pinjaman bank mungkin tak layak. Okey. Tapi satu sudut lain macam anda sebutkan tadi, kalau diberikan untuk pinjam beli keperluan yang mana keperluan itu harganya dah melambung disebabkan oleh monopoli, maka di situ dia akan menyuburkan kapitalis dalam sistem kita. Macam anda cerita tadi, macam bank Islam. Bank Islam ni bagus sebab dia Islamic. Betul tak ada riba, betul tak ada gharar, betul tak ada batil. Muamalah halal. Nasi transaction halal. Tapi involvement of the Islamic banking in our economic system, dia membantu menyuburkan kapitalis. Misalnya kapitalis hari ini hanya di-involve oleh orang yang tidak Islamic. Sebab orang Islamic tak nak buat pinjaman konvensional sebab riba. Maka dengan adanya bank yang Islamik yang tanpa riba, tanpa gharar dan tanpa batil ini, menjadikan rumah yang dijual oleh kapitalis, kalau dulunya hanya dibeli oleh orang yang konvensional yang tak kisah halal haram sebab masa tu hanya pinjaman riba, tapi dengan wujudnya bank Islam, menjadikan sama ada Islamik ataupun tidak Islamik, kita kata orang tu sama ada Islamik ataupun tak Islamik, semuanya dah berpaut pada kapitalis. Dah membantu kapitalis melariskan produk mereka. Itu yang kita kata kesan ekonomi di sebalik Islamic banking. Ada yang positif sebab orang Islam dapat buat pembiayaan perniagaan, tapi negatifnya ialah akhirnya jualan kapitalis semakin laku. Kalau dulunya sebelum ada bank Islam, rumah-rumah yang hanya boleh dibeli dengan pinjaman riba hanya dibeli oleh orang-orang yang tak kisah riba, tapi dengan adanya Islamic banking menjadikan barang-barang jadi monopoli oleh kapitalis laku lebih tinggi disebabkan orang yang jaga hukum pun beli disebabkan mereka ada pembiayaan yang tanpa riba. Tapi maknanya situ kalau antum faham, bank tak salah. Sistem kita yang membentuk ekonomi ekosistem ekonomi kita tadi, sebenarnya pemimpin adalah perosak yang paling utama yang membentuk sistem tadi. Bank dia memenuhi keperluan. Okey.
Terima kasih. Ada soalan lain? Kalau tak ada soalan, rasa mungkin setakat ni Ustaz Zul. Nanti kita akan sambung balik insyaAllah. Sebab kebetulan anda ada mesyuarat. Malam ni anda kena pergi satu mesyuarat. Jadi ada soalan balik kepada Al-Fadhil Ustaz Zul untuk soal insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.